Orang sakit kita makan. Orang sakit tak boleh makan. Orang sakit kena tunggu doktor dulu. Ya. Ting. Lambat dapat dah habis makan dah. Ha? Habis dah lambat dapat. Kalau sikit-sikit je yang tempat yang ada. Kalau yang ada yang naik merah-merah. Hari ni Aji menang besar. Kita makan pula si Batam. Itu. Cik Ogi tu. Cik Mak. Hello. Joya. Gua hara kau ya. Nasi lemak kukus Mr. Bob. Kita beli. What is this? Simple. Ambil yang tengah besar sikit. Ya. Oi. Ya. Ananas. Tapi dalam sejuk, luar ananas. Tengok jamnya rata. Ada nasi lemak lagi. Kau ada? Boleh makan tak? Tak boleh. Dia punya ni kesat. Dia punya apa? Kan? Bubble tea. Kita punya lauk malam. Abang kasih sikit aminnya. Panas. Budak ni tak nak makan. Takut nak makan sebenarnya. Kenapa? Ni Jah punya kebeli yang besar apa? Tak lah, ni memang air besar. Mama apa ni? Maksudnya tu? Apa dah masak? Oh, di mana ni? Maggi lah kat dalam tu. Mana tu? Okay, let's go kita makan. Itu dia masak dua. Dua untuk ya. Sedap kan? Tidak. Oh enggak? Kalau dia tak letak ke? Telur. Ya tanya telur dia tak letak ke? Letak. Kat tempat ya tak ada telur. Ni. Ya sakit-sakit makan Maggi tetap maintain. Gigih beli dekat Speedmart suruh mamak masakkan. Nanti nak masak nak masak Untuk telur. ya. Letak telur. Ya. Tengok. Okay lah dia makan. Nanti kan sambung lagi. Hari tak habis punya lawa. Bentuk fish. Ia punya is submarine. Okey tak? Ke tak ada orang? Aduh. Tarik lah. Alah ingatkan nak tarik kan. Sendiri tarik lah. Apa sini bantal. Satu kau satu aku. Eat. Nampak orang kan? Jam tak. Jahiling. Nak lagi? Baik punya tempat gantung. Cantik. Ini kalau kita tutup semua lampu lagi cantik. Gelap-gelap. Joya. Malam ni kita tengok view cantik tak? Mestilah dia. Ya kena ingat. Kali ni yang minta apa semua dapat. Lepas ni ya dah balik. Apa yang minta semua tak dapat. Dah habis. Duit dah habis. Habiskan dekat hospital. Layan boba sambil tengok. Tapi tadi lagi. Okay, kita dah tutup lampu-lampu lagi satu tu tak nak tutup. Sikit gelap-gelap.
See? Layan lampu sambil bilik gelap. Jom cuba tengok. Ya. Tengok. Cantik. Pergi. Cantik kan? Kan? That's why Asa cakap dengan Ami tutup lampu. So Ia can enjoy. Kalau tak nampak lampu. Buat time lapse. Ni tak kena memori ke? Ya. Nak tahu tu buat macam ni. Lalu kita boleh tengok balik. Asal dia marah Ya ke? Dia cakap apa? Ya, nak pakai air. Apa? Pakai mixer juga. Kan nak beli kayak ni. Pasal dia Dia kata doktor cakap memang boleh tapi jangan dia kata. Ada Ya kau hari-hari sejak makan aiskrim. Ya punya kosong. Ya kau makan, kau tengok view luar. Baik punya view mak kau kasih Ya. Sudah 200. Ya. I want strawberry. Can you take strawberry for me? And how about the spoon? Spoon nanti letak balik Spoon yang spoon. Ice cream mix share. Spoon bingsu. Bawah je. Kat mana? Kat luar. Jom. Aku nak Makan bawa. aiskrim. Aiskrim tu makan kat bawah. Kita chillax kat bawah. Kita bawa aiskrim. Nanti kita ambil gambar. Kita turun dekat bawah sini. Betul-betul. Untuk makan aiskrim. Masalahnya aiskrim ku keras. Keras. Tengok, satu hari berapa hari kali makan aiskrim. Kat rumah kalau sihat boleh ke makan aiskrim? Tak boleh kan? Dia kata ni round yang ketiga. Padahal ni makan tengah hari. Asal tu tak siapa yang masuk white? Yalah yang masuk wet. Kak Joya ke? Joya. Joya yang masuk wet. Joya yang operation tonsil. Sepatutnya dia tulis nama Joya. Bukan Sofia. Cepat Joya. Ada lah. Ni panggil nurse Biar nurse yang pakaikan. Dia tak nak spray hidung. Sembunyi dalam langsir. Okey ke? Ini yang macam itu tu dah spray hidung. Allah, tak nampak hidung kau nak. Nampak mak kau ni lengan je. Untuk apa lah? Taruh. Bengkak lah diri dia. Hidung. Ada susu ke naik lah sikit. Ini apa hidung ke? Soalan apa tu ini? Situ pun. Okay, hari ni kita nak pakai mask. Harap-harap nurse masuk tak terkejut dah. Kita buat kerja gila. Kita pakaikan jar snail babi. Joya nak tidur. Joya nak tidur. Good night Joya. Mak Joya pun nak tidur. Kau jangan pelan-pelan Are you ready? Keta-keta. Mami tapi yang sikit sempit ni. Lah, selama ni 2 malam kau tidur dengan mak kau satu katil, satu sempit pun tak ada cakap. Lebih. Dah baik je lebih. Malam ni kita tidur sejuk sebab hujan. Hujan? Ya, hujan. A bit. Sejuk. Okay, ya dah tidur, semua dah tidur. Jom tidur. Nah. Kau nak makan apa? Mak kau nak makan roti. Mak dan roti apa? Roti lah. Aku nak bayar aku. Jadi tidur. Tadi dia bangun lalak-lalak. Sakit-sakit. Doktor stop kau ubat. Hey. Then I want my breakfast.
Abang buat air coklat. Apa benda? Pisau tak ada. Macam mana nak makan? Nak potong. Dia panas dia tak tahap panas betul-betul panas. Sebab apa dia punya ni nampak tak? Kau tak tahu. Milo aku panas. Tak ada chili sauce. Tada. Macam semalam cream puff. This one she start piss off. Semalam ada pistachios tapi tak beli. Jalah, tak nak beli. Apa? Nampak yang punya satu je ada. Yang tu ia tak boleh makan. Ambil satu. Dia satu, ambil satu. Asu je. Sebab asu tepuk. Au. Pelan-pelan. Dia boleh makan. Panas ke? Kalau panas, tunggu dia sejuk dulu, okey? Masuk drip. Bukan masuk drip, masuk ubat. Panas gila luar. Apa tu? Curry tikka. Chicken tikka. Ni apa? Chicken tikka. Fish tikka. Dia terkacau sikit. Go. Tu dia papuri dia sedap. Alah, ya Allah. Apa benda aku beli? Carbonara makaroni lah. Asyik balik sedap. Kan? Walaupun dalam dia tak ada apa-apa kosong. Ya, how? Benda ni nak makan sedap je. Ya, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia tidur again. Ni dia tambah apa? Air. Untuk? Kan ni jawapan. Dia kan sayang. Let's go. Tak tahu bubur apa. Ada lagi satu yang bubur apa tu macam sagu That one also quite nice. Wah, susah ni nak buka. Taruh dekat tepi. Tengok semua benda nak jatuh. Oh ya, yeah. I think so. You know, this is bubur kacang. I tak makan bubur kacang. I thought it's bubur yang sagu tu. Sekarang berapa lah? 5.54. Tak nampak. Matahari belum bernam betul-betul lagi. Ini jalan macam sunyi ya. Tada. Besok kita balik. Baru lepas habis ke aiskrim ya. Sebab ya tak nak aiskrim tu. Ami tak nak koyak. Ami koyak dengan siapa ya? Abi. Mak kau tak dengar ya? Tengok, dah sambung lagi baring kat situ. Ami tak nak koyak. Ami tak nak maju. Kan? Belum ada sunset lagi. Kita tunggu sunset. Bila nak hilang koyak Ami ni? Entah, ya tanyalah Mak Ya. Ami bila nak koyak? Bila nak hilang koyak? Ami tak jawab. Ami tak nak koyak, tak nak maju. Dia nak habis. Koyak pasal Ami tak tengok Ami. Pasal kacau Ami semalam. Ya, masuk malam sekali je. Mana ada lagi sekali. The view seketol sunset is keluar. Tapi semalam lagi cantik. Semalam. Ni kita rekod tu. Rekod. View apa? Habiskan duit. Tak ada post lah. Ya je. Habiskan duit dulu bagi bawah. Ha. Bukan
Tengok Jan makan lagi. Jan dah tak ada kerja. Dia makan. Ini tenang koyak. Makan tenang koyak. Maring. Asul. Ami koyak dia nak makan koyak. Makan koyak. Tengok. Hey, that is my drink. Why you take my drink? Orang ambil makan dia dan air dia tak marah. Ambil kita banyak. Adalah. Dah masuk export rasanya. Dah habis pakai ubat. Apa? Oh, dia tanya kenapa gelap-gelap. Kita melayan perasaan. Nanti kita tunjuk Jannya makan. Yang Jan takkan dia. Daging nasi soto sejuk kan? Tak payah tak sana ada lagi 2. Aduh. Yang bilik isi bertiga. Veggie pizza. Pizza mamak. Dari masa kita buat? Mak dulu kan pernah. Oh ya. Tada. Bunyi. Dah malam. Dah gelap. Cepat. Nampak Syaibu. Makan malam kita. So basically yang tadi tu kita tak makan. That one kakak dan makan kakaknya. Joya eat the fish without the bread. And right now Joya want to sleep already. Open. Aku nak kat lampu nak makan. Tak Joya, tak nampak Joya nak makan. Baru nampak sikit ayam. Buat air panas sebab dah sejuk. Jangan jadi rabbit. Tak buat air. Malah lah. Asal? Manis. Milo manis. Ini tak manis sangat. Kalau Milo manis gila. Milo 2 kali kau boleh buat. Taruh air panas. Rambut ia kena ikat. Jangan tarik. Nak buat yang kat bawah tak boleh. Yang boleh buat kat atas ni je. Ya. Ni tu benda. Jangan buat banyak buat ni tadi. Untuk esok pagi dia lapar. Nanti kau buat lah. Don. Tengok. Adjust rambut ni ke tepi. Tengok Syul. Dah. Ni aku bully anak kau apa? Bully Joya. Dah lah nak mandi lah. Bad news. Esok kita tak boleh balik. Kita kena balik Monday. Tak boleh balik. So sad. Day 3 kat hospital. Luar panas. Hari ni dah start kerja. Semalam-malam je dah balik. Baru breakfast. Sekarang pukul 12.49. Kita baru breakfast. Dan ya kan? Baru letak aircon, baru buka lampu semua. Doktor dah datang tengok yang. Doktor kata dah much better lah. Dah tengok kartun. Sebab tak tahu nak tengok cerita apa. Saya don't know nak kasi yang makan apa. Ini mie rebus tu still ada lagi. Sakit. Tapi selera macam-macam. Ini kita dapat roti favourite. Sebelum dapat buat apa? Kata nak tidur. Memang rasa nak tidur tapi tak perlu. Kenapa? Tada. Oh, tolonglah kerajaan. Kau janganlah ban Roblox. Yang main Roblox is not budak-budak kecil. Sekarang ibu Is dan orang bapa. besar.
Ibu dah nak bapa. Besar dah sekarang. Sebab kena ban juga ke? Tak tahulah, harap-harap tak kena ban lah. Baik dah di dunia ni. How I want Apa to dah Blockstar ban kita? How I want to play my restaurant tycoon. And kita bosan lah forever. Oh, please don't ban. Siapa nak jaga? Ni siapa ni? Akuma. Siapa lah pula? Tema-tema. Akuma. Kuma. Ya, dia just nak membawang je. Apalah membawang Hana. Oh, kita tak buat tripod lah ya. Kita tak buat tripod. Si sedap. It's ice cream cake. Ya. I make ice cream cake. Make an ice cream cake? Yeah. Just try it. It's okay? You want? No, you taste first. Wait, I need to clean up the messy first. It's so messy. Okay. If I clean up her, it's messy. It's too messy. It's too messy. Clean out. And now then clean myself. Hey, you must be this one. Oh no. Yeah, it's clean. Hello. Look at it. Hey, you forgot this. Nak kena guna. Dog. Kulit berair. Asuh. Jom kita try. Kita try this one, aku rasa. Cuba jangan buka. Panas matahari masuk. Walaupun nampak tak? Ada panas. Makan lah. Lapar pula. Panas. Dadah, kita makan bubur dengan Tuja punya roti. Tuaminya, mak kau ni ya roti. Yang tak makan roti ya. Alah, asal terbuang sudu ke tadi? Tu sudu. No, terbuang sudu ke? Cuba kena. Ya, terbuang sudu. Sudu bawang sudu. Sudu apa? Yalah sudu nak tadi yang makan aiskrim tu. Habis nanti nak makan tak ada sudu. Sudu. Jomlah makan. Alah, ada sayur toge. I don't like toge. Toge. Nak tak? Share. Budak ni tak nak makan. Why? Tanya sikit. Mendara. Masak. Tak kita ampun. Tak matahari. Boom. Aku nak kena tutup langsir. Tapi nak kena tunggu Joy habis makan. Sila oi. Tadi baru makanan. Tada. I don't know what to do what. Itu dia dah kat situ satu part. Senyap. Aku nak ajak turun bawah. Masalahnya malas aku nak turun bawah. Kan ada apa-apa kat bawah tu. Kalau yang dekat KBJ adalah juga benda yang terbuat ini. Aduh. Lepas tu kita makanlah roti. Lagi pun besok nak balik. Nak habiskan. Leceh bawa balik semula. Yang mana yang tengok baru pukul 5.32. Ya Allah, nak menunggu sampai besok lamanya. Belum mandi tak? Aku belum mandi. Sofia belum mandi. Salah nak tengok TV pun tak ada cerita best. TV sini tak best. Dia punya skrin dia terpecah.
Kalau yang dekat yang selalu tu, itu dia tak pecah. Itu best tengok. Kalau itu siap layan cerita apa? My mother call me. Sekejap. Hai, Awish. Betul nak jemur? Dah mandi, nak habis air dulu baru mandi. Tengok sunset lah. Lepas tu nanti kita record sunset. Okay. Okay? Okay. Ni sekarang kalau kita record, info kita panas. Yes. Nanti info kita panas. Yes. Panas. Kalau kita sejuk, dan Spray ni jom. Belum spray lagi. Record lah sunset. Sebab besok time macam ni kita dah ada kat rumah. Tada. Hausal. Baik. Makan ubat antibiotik. Tak masuk jarum. Akan gitu. Ya komplain pahit. Alah, tahanlah. Takkan nak cocok lagi. Nanti ya yang kata sakit. Cucu asuh. Cocok iyalah. Ya yang sakit lah. Tak sakit. Tante. Budak ni layan view. Makan aiskrim. Baru lepas makan antibiotik pahit. Hai, nak makan apa? Tadi tu? Ha? Air. Air mineral lah. Tak hilang kan? Sekarang dah pukul 6 lebih. Dah hilang dah matahari. 6, 5, 2. Still recording. Still. Hari ni matahari cantik sikit. Semalam tak. Semalam macam tak ada sangat. Hari ni punya is nice. Sebab view macam ni. Semalam tak ada view yang like that. Are you excited tomorrow nak balik? Sofia, are you excited tomorrow nak balik? Soon. Esok kita balik. Yes, esok kita balik. Hai. Tanya. Sepahit. Dah sudah lah. Dah makan aiskrim, dah minum air, dah makan jelly pahit, apa lagi? Jadi pahit. Dah campur. Suka tinggal lah campur. Tengoklah campur jelly dengan aiskrim. Pasal tadi makan ubat antibiotik pahit. Macam. The view is nice. So lewat sini. For what? For love. Di sini yang bukan. Ya buat lah. So tengok ya. Kita orang belum buka lampu. See so gelap. I don't want ice cream. See so gelap. Sebab kita orang nak record sunset. Macam semalam kan. Kita gelap-gelap kan. Jadi cantik. Kan? No, the first day semalam kita tak dapat record sunset. Masa kita turun bawah. Turun bawah. Ya. Gelap. Jadi kita tidur. Sekejap lagi kita tidur nak. Jadi kita tidur. Tidur. Ya tidurlah. Apa lagi kita nak buat? Kita buat jalan. Tak rajin nak jalan bawah tu. Jom lah. Nantilah ambil ayam gunting ya. Chicken gunting. Tak tahu bila sampai. Tunggu je lah Mia. Kedua. Apalah aku buka. Mana cucu? Cucuk dekat belakang. Sekejap. Panas. Careful. Tada. Tada. Cukup gunting ya. Banyak chicken gunting. Yes. You can eat. Banyaknya. Kulit dia boleh makan? Tengok kalau boleh gigit, boleh makan. Kalau tak boleh gigit, tak mau makan. Mana? Dah kau taruh iPad bawah selimut. Jom let's go eat. I want to eat. Which one later can eat? Chicken gunting.
Cantik. Cantik. Sangat cantik. Dari. Apa? Dari itu jelly ya. Dia macam jelly tapi dia panggil dadi. Nak try? Yang bermakan ayam gunting. Dah gelap. Chicken ting. Chicken gunting. Balik. Ikan. Banyaklah kau hitam. Baru pukul 9 lebih. Waktu Ia tak sampai-sampai lagi untuk cek Ia. Lah, tadi aku makan. Spray dulu. Say it again. Chicken ting. Careful makan sebab minyak tu. Minyak. Basah. So, kita kena lah. Nah, tisu. 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 Senang. Dia sampai paras mana ni? Oh, dah nak dekat ke bawah. Macam mana kita nak? Dan refill air. Chicken ting. Lepas tu Chicken ting time. kita nak kata fikir macam mana nak sumbat dia balik. I forget already. Dia berjaya. So this one untuk hari ni, malam ni dengan besok punya air panas. Besok kita balik. Yes, besok kita balik. Dia dah tarik langsir. Time untuk tidur. Okay, jom tidur time. Habis dah. Besok kita balik. Yeay. Bye-bye dolphin kat atas ni. Bye-bye fish kat tepi ni. Bye-bye Nemo. Besok kita nak balik. Bye-bye dolphin. Bye all the Nemos. The everything stuff, whatever stuff. Kita nak balik besok. I'm so excited. Hari ni dah boleh check out, tapi Sofia tidur lagi. I dah bathe. Saya dah 12.51. Jadi baru I dah bathe. Now aku nak combine breakfast dengan lunch together. Makan. Air panas. After that I dah boleh start kemas-kemas. Biar Sofia tidur dulu. Sejuk weh. Mandi dah tutup aircon. Sejuk gila. I need to pack all of this. Syuan atas ni. Dalam fridge. Dan dalam ni. Apa kita bedal dulu. After that kita buat kerja. Goreng kampung and fish. Aku tak tahu fish apa ni. Dengan kentang. Apa yang order. Aku malas nak pilih. Okay, let's go makan. Hari ni a bit teasing. I don't know why. Semalam pagi sangat je. Hari ni pukul 8 lebih dah. Bunyi baby nangis. Bunyi orang bercakap-cakap tolak troli. I don't know why. Siap dah kemas. Bye-bye. Lepas ni ya tak payah lagi check in bulan-bulan hospital. Yeay. No more lagi hospital.